imam rakaat pertama tapi dekat nak rokok dah. Okey, dia baru sampai 4-5 orang. Dia pun takbir Allahu Akbar, baru 3 ayat Fatihah, Allahu Akbar, rokok. Bila dia rokok, dapatlah rakaat itu walaupun tak habis baca Fatihah. Kerana man adzakal imam fil rakaat faqad adzakar rakaat. Barang siapa dapat dengan berrokok bersama imam, maka dapat rakaat. Kawang dia tak rokok. Kawang dia ni niat muafiq. Maknanya dia berhabiskan Fatihah. Okey? Hukumnya gua ni, hukumnya salah tu. Dia muafiq dengan masbuk bukan niat. Apa makna muafiq? Orang yang sempat ataupun ada masa membaca Fatihah sampai habis selepas takbiratul ihram. Apa makna masbuk? Orang yang tidak ada masa yang cukup untuk baca Fatihah sampai habis selepas takbiratul ihram. Okey? Jadi orang yang pertama betul, dia rokok kerana dia masbuk. Okey? Dia pun tinggalkan Fatihah dan dia rokok. Okey? Orang yang kedua ini tersalah. Adakah solatnya batal? Tidak batal. Kerana sebahagian fuqaha antaranya mazhab Syafi'i mengatakan orang yang masbuk tersalah menghukumkan muafiq, orang yang muafiq tersalah menghukumkan diri masbuk diberi kemaafan juga, kerana masalah muafiq masbuk min ghawamid min ilmi fikhi, benda-benda yang rumit dalam ilmu fiqh. Jadi dilonggarkan hukum, diberi kemaafan.